Teguh berdiri, enggan bertangguh. Mauduk syarahan terus diselam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Adab dan nilai pemangkin generasi Rabbani. Itulah mauduk syarahan saya pada hari ini. Sekalung kasih saya hulurkan kepada peneraja acara yang dihormati, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan randiknya, dan para hadirin sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, adab bermaksud tingkah laku yang sopan dan tertib. Nilai pula ialah prinsip hidup yang murni seperti kejujuran, amanah dan tolong-menolong. Generasi Rabbani ialah generasi yang berpegang teguh pada ajaran Islam, berakhlak mulia dan mampu memberi manfaat kepada orang lain. Hadirin pembentuk generasi Rabbani, adab dan nilai adalah seperti akar pada pokok. Jika akarnya kukuh, pokok akan berdiri teguh dan berbuah lebat. Adab dan nilai sangat penting bagi membentuk generasi Rabbani yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, dalam tempoh 3 bulan pertama tahun 2024 sahaja, lebih 3,800 kes buli dilaporkan di sekolah seluruh negara. Buli fizikal, buli lisan dan buli cyber semakin meningkat. Angka ini amat membimbangkan. Hal ini terjadi kerana ketandusan adab dan nilai akibat lemahnya pegangan agama dan iman, kurangnya pendidikan adab di rumah dan pengaruh media hiburan serta persekitaran sosial yang negatif. Hadirin yang dikasihi sekalian, adab dan nilai tidak akan teguh tanpa asas yang kukuh, dan asas itu adalah solat. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ini membuktikan jika kita menunaikan solat dengan khusyuknya dan sering menjaga solat, hati kita akan bersih, akhlak kita akan terjaga dan diri kita akan terhindar daripada adab yang buruk. Individu yang menjaga solat akan lebih sabar, jujur dan berdisiplin. Inilah ciri-ciri yang sangat diperlukan oleh generasi Rabbani. Hadirin pembina ummah sekalian, namun siapakah yang perlu membentuk adab dan nilai kita sejak dari kecil? Jawapannya ialah ibu bapa. Ibu bapa ialah guru pertama kita. Oleh itu, ibu bapa wajib mendidik anak-anak mendirikan solat, menjaga adab dan nilai sejak dari kecil lagi. Seperti peribahasa, melentur bulu, biarlah dari rebungnya. Jika anak-anak dibiasakan dengan adab dan nilai sejak dari kecil lagi, insya-Allah mereka akan membesar menjadi insan yang soleh dan berakhlak mulia. Ibu bapa juga perlulah mencegah perkara yang dilarang dalam agama sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Hadirin yang dimuliakan, selain ibu bapa, pihak sekolah juga berperanan penting dalam menerapkan pendidikan moral dan agama, menguatkuasakan peraturan, mengadakan program sosial serta bekerjasama dengan ibu bapa untuk memupuk adab dan nilai yang semakin terhakis. Jika terdapat kes penganiayaan, buli dan salah laku, ia perlu ditangani segera dengan kaunseling dan tindakan tegas. Hal ini amat penting bagi memastikan pelajar sentiasa beradab dan berpegang pada nilai murni. Secara kesimpulannya, adab dan nilai adalah kunci pembentukan generasi Rabbani. Semua pihak mestilah bersatu hati, berganding bahu bagi melahirkan generasi Rabbani yang berilmu, berakhlak dan bertakwa serta mampu mengubah dunia ke arah yang lebih baik. Budi bahasa hias sendiri, nilai murni, amalan sejati, adab terpelihara, hati berseri, Rabbani terbina, dunia diberkati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.